Okay guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, Reka Gaming. So hari ini Negro Gade Pak. So aku punya ni ada berapa dah? 10. Rasanya jual apa? Mari kita beli. Lambat. Ini bukan aku punya hair. Ini aku bawa betul aku punya. Bestok dia berapa? 2 ke 1? 3 je. Kalau aku ada 2. Mana aku warna-warni? Adakah itu polinet? Widih, boleh nak wait call weh. Banyak boleh ni aku ni. Dia dah siap ke boleh ni aku ya. Ya aku kena isi dia. Dah lama dah aku isi. Ready. Tak lu. Bruh, 97 je. Kosong pula tu. Tambah dia. Dia akan 20. So guys, nak beli apa? Bukan duit aku 20. Masa aku apa ni? Hal ni dia tu ada 20 je. Tak mungkin duit aku 20 tapi dah ada bestok. Dah yang I got it. KO je. Nak tak guys, aku baca buku sejarah tim jahat. Sebab aku ni tim jahat. Aku baca sejarah dia. Dan aku main kat sekolah. Kau buat-buat kenal. Korang tak kenal ni, buat-buat kenal je dia orang ni. Tim jahat ditubuhkan oleh Tuan Fawah pada 21 Laban 3 2005. Tim baik pula ditubuhkan oleh Ishraf pada 20 Laban 3 2005 juga. Salah. WWT Pro dimulakan pada 21 Laban 5 2005. TJ dan TV. Maksudnya tim jahat dan tim baik pula ditubuhkan di bilik Jacob. Plan pula dibuat oleh Tuan Syamil. Susun plan pula oleh Yusuf. Tamat bro. Okey, sambung. Widih. Nah. Nak pet tu. Hehe. Hantu atas tu boleh. Tak payah. Kat mana? Bapa RM20. Aku dalam dompet aku pun ada RM2 Nizam. Lagu 30. Kau ingat aku ni kaya sangat ke? Ya. Dah ini kebun aku salah pula. Mana aku baru kebun aku hilang. Ni. Dah ada kita aku bawa je. Dan
Nampak sedih kan? Beri. Kau jual apa tadi ah? Jangan sale. Kau jual apa? Buka tu mak. Watermelon. Ten. Risa, RM20 tu. Nak beli kat mana? Okay guys, sambutan 5 boleh. Aku nak makan roti. Aku nampak. Okay, itu saja guys. Jangan lupa like, subscribe, komen, share. Itu je. Okay, bye. Assalamualaikum.